Zaid Hamidi punya hal lah DAP dapat kuasa kerana Zaid Hamidi nak selamatkan diri dia. Dan Anwar pun yang jago anti rasuah, perasuah besar sebelah dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, kerajaan tak putus-putus buat projek pembaharuan bandar. Tapi masalahnya mereka hanya attack kawasan orang Melayu. Dulu kampung Abdullah Hukum kan, dah tak ada dah orang Melayu kan. Sekarang jadi Mid Valley dengan hotel-hotel dan bangunan canggih. Orang Melayu pun tak boleh beli. Dah satu kawasan hilang. Lepas tu mereka buat pula projek di Kerinci. Banyak orang-orang Kerinci dulu orang Melayu, sekarang dah tak ada. Dibuat oleh KL Gateway jugalah kan. Dan jadi apa sekarang? Bangunan-bangunan canggih naik dan tak ada orang Melayu. Dan adalah tinggal 1-2 blok orang Melayu, bangunan PKNS lama tu kan. Lepas tu mereka buat pula di Jelatik, kawasan Melayu kat Keramat. Habis flat-flat Jelatik tu dibuang kan. Tinggal buat kondo yang mewah, shopping mall, servis apartment. Orang Melayu pun tak boleh beli. Dah 3 kawasan dia ambil. Sekarang nak ambil pula Kuala Sungai Baru. Dia beri juga kat China. Padahal patut bagi kat UDA lah kalau nak jaga kepentingan Melayu. Sama ada yang beri ni waktu PN ke, waktu PH ke, tangkap lah. Kalau Syahidan ke, Anwar Musa yang buat angkara ni, ambil tanah Melayu dengan akta pengambilan tanah 1960 ni, akta zalim ni, tangkaplah mereka kalau mereka salah. Tapi kerajaan sekarang benda ni dah jadi maksimum. Kerajaan sekarang kena ambil campur tangan lah. Sekarang kerajaan tak buat campur tangan. Zaliha kata tak nak campur tangan, Anwar pun tak nak campur tangan. Tahu kes kuil kau campur tangan pula. Kuil tu dihalau nak disaman oleh Jekyll, Anwar boleh masuk campur tangan. Oh Jekyll, jangan saman ni kawan aku, bagi dia pampasan biar dia keluar. Boleh pula. Tanah-tanah haram kau sokong. Ini tanah orang Melayu, 80% yang dah setuju tu dia punya hal lah. Ni yang tak setuju teres ni, tolonglah selamatkan mereka. Kalau kamu Melayu. Tapi kalau kamu otak Cina, Anwar Ibrahim, kamu dengan Ngakomeng, kau dengar ikut cakap Ngakomeng, mampuslah kita orang Melayu kan. Kenapa nak ambil tanah teres orang ini sedangkan mereka tak setuju dengan pembahasan tu? Dan akta ni akta zalim. Sebenarnya akta pengambilan tanah tahun 1960 ni akta zalim. Akta ni memaksa orang. Akta ni patut dihapuskan. Kalau Anwar champion, dihapuskanlah akta ni. Pulangkanlah balik tanah orang tu kan. Sebab apa? Akta pengambilan tanah 1960 ni, kalau siapa-siapa kena pun tak suka dengan akta ni. Akta ni akta Israel, akta komunis. Kalau menteri-menteri kabinet pun tak suka akta ni kalau kena rumah dia. Oh, bila kena rumah orang miskin, kau kata akta dia boleh pakai. Kalau Syahidan yang buat kerja ni, tangkaplah dia. Kalau Anwar Musa, tangkaplah. Tapi oleh kerana sekarang orang Melayu engkau halau semua ni, ini orang jadi marah. Kau tak boleh toleransi ke kes ni masih ada di mahkamah? Katanya ada rayuan lagi tahun depan. Kenapa nak dirobohkan rumah orang Melayu tu? Tak boleh ke korang sabar bagi diorang duduk lagi sementara mereka ambil tindakan untuk dapat pampasan yang baik? Kenapa nak dipaksa? Kenapa kamu tak buat pembangunan bandar di Kepong ke, di Jinjang ke, atau Petaling Strait? Petaling Strait tu pun bangunan dah buruk-buruk. Kenapa tak ambil? Kawasan Cina DAP korang tak berani ambil. Bawa akta pengambilan tanah ni, kau kata boleh ambil kan? Ambil lah. Dia pun tengah bandar. Petaling Strait tu kau pergi ambil. Pergi cuba ambil. Memang korang punya kepala memang semua kena parang dengan Cina tu. Dengan orang Melayu ni, sifat orang Melayu sabar ni kau main-mainkan. Kan, tanah yang nak dia ambil ni bukan kecil tuan-tuan, 13 ekar. Mana ada tanah di KL boleh dapat 13 ekar. Sekarang orang-orang corporate beli tanah di KL 1 ekar pun 200 juta.
Ini 13 ekar tuan-tuan. Kan? Tanah ni value dia bilion. Saya cakap, kenapa nak bagi kat China? Lepas tu Melayu mundur. Melayu tersepit. Halaman kita semua dihalau daripada Kuala Lumpur. Dah 3-4 kawasan. Ada lagi kat Melawati, kawasan setapak orang Melayu punya kawasan dalam list nak diambil juga. Ini apa kerja? Kau Anwar, kau kata kau pemimpin Melayu, nak tolong orang Melayu. Tapi yang aku nampak ni, kau dah bagi 120 juta pada kampung baru Cina. Boleh kau bagi 120 juta pada kampung baru Cina, kau tak bagi pada Melayu? Kau boleh bagi pula lagi 80 juta pelepasan teks kepada kolej Cina swasta. Kan? Kolej orang Melayu kau tekan-tekan. Kau ni Melayu ke Cina, Anwar? Ha? Kau punya muka macam Melayu tapi perangai kau macam Cina betul lah. Kan? Kau tak ada tolong orang Islam. Aku dengar baru ni kau bagi persatuan silat 2 juta. Lain apa kau bagi pada orang Melayu? Kampung tradisi Melayu kau ada bagi. Ngaku Meng boleh bagi 120 juta pada kampung Cina. Kenapa kau tak boleh bagi pada kampung Melayu? Engkau bagi pelepasan teks kepada Kolej Tengku Abdul Rahman yang dah kaya tu. Kau ada bagi pelepasan teks daripada sekolah-sekolah Melayu? Tak ada. Kau naik tu dengan orang Melayu sokong kau, Noah. Macam ni kita akan kempen supaya orang Melayu semua turunkan kau secepat mungkin sebab engkau membawa kerosakan yang besar kepada Islam. Kau pergi buat dulu, aku nak tengok orang-orang ni pergi buat ambil tanah di Jinjang, Kepong dan Petaling Street, buat pembangunan bandar. Aku nak tengok korang kena tembak ataupun kena pancung kepala korang. Kerana orang tak suka dengan Atta ni. Kenapa kau ambil Atta ni dengan orang Melayu? Tak kira lah kalau Syahidan Kasim buat, tangkap dia. Kalau Anwar Musa, tangkap dia. Jangan tuduh saja. Sebab kau berkuasa sekarang, kau boleh tangkap mereka. Dan selamatkan tanah ni. Yang kita nak tanah ni diselamatkan. Kau nak tangkap siapa, kau punya pasal lah. Dan kalau kau tak ada pemaju Melayu Islam, aku boleh bawa. Aku daripada Persatuan Islam. Aku in charge Persatuan Pertubuhan Hardware Muslim Malaysia. Aku boleh kontak Abu Dhabi punya orang ke, Arab ke. Aku boleh kontak Rusia punya orang ke yang Islam. Daripada Indonesia pun boleh develop tanah tu dan boleh bagi double kepada orang-orang kampung Sungai Baru. Double saya bagi. Kan? Kalau dapat 250,000, aku bagi 500,000. Kalau kau dapat tanah RM500 per square feet, kita bagi RM1,000 per square feet. Kerana apa? Tanah itu bernilai sangat tinggi. Kalau kita terlepas air mata darah pun tak guna. Nyanyi lagu apa? Anak kecil main api, kepala otak engkau. Lagu ni tak guna. Ini UMNO punya hal lah semua ni. UMNO ZMED punya hal lah. DAP dapat kuasa kerana ZMED nak selamatkan diri dia. Dan Anwar pun yang jago anti rasuah, perasuah besar sebelah dia. Dia tak tangkap. ZMED perasuah besar sebelah kau dan kau cerita kau nak selesaikan rasuah. Tu kau punya orang politik PKR berapa banyak ambil rasuah sekarang. Banyak projek tak negotiate. Kau bohong lah Anwar. Kau bohong. Aku menyesal sokong kau. Buat kau pandai bercakap. Lepas tu kau boleh baca khutbah. Rupa-rupanya kau setan yang bermuka malaikat.